Okay geng, selamat petang. Sambung balik buat dia punya mentol hari tu. Aku tengok bersepah-sepah. Aku pun pening kepala. Penat aku tadi dah settle buat wiring potong sambung. Ni aku sambung-sambung je aku tengok. Custom beli dia punya soket T20. Lepas tu custom lah sambung and then jadi macam ni. Dah lah benda ni mahal RM20 satu ni. Kena pakai 6. Mampus. Ni pun custom. Aku ada order kat Shopee juga sebab yang belah sini, belah atas ni, ni dia pakai T10 mentol socket. Nampak tak? Dia kecil. Yang ni kecil pakai T10. Yang ni T20. Pening bala tu. So sekejap aku nak try pasang dulu, tengok hidup ke tak hidup. Buat palatau ni. Ni palatau je ni. Tak minta hidup lah Tu dia geng, hidup hidup. So tinggal aku nak buat dia punya wiring ni. Lampu dia punya lampu reverse dengan backup lamp untuk bonnet. Signal okey. Ya. Alright. Signal pun hidup. So sebenarnya aku dah tukar sport rim. Tengok sport rim TE37 Candy Red. Nanti next content korang tengok aku akan post malam ni atau esok kot. Nanti korang tengok lah konten terbaru aku. Tukar sport rim baru TE37 Candy Red. So untuk albino dah settle. Thank you guys. Thank you memang support. Tolong subscribe. Ciao.